produk aku bagus. Nanti orang datang sendiri. Kalau tak muncul depan mata aku lupa produk tu wujud. Zaman sekarang, bukan siapa paling bagus menang, siapa paling kerap muncul. Cukuplah buat sale hujung bulan. Dia ni tiap hari muncul, tiap hari educate. Dulu sales event, sekarang sales system. Aku dah lama dalam industri ni. Aku percaya dia sebab aku nampak dia konsisten. Trust hari ini bukan dibina dengan cerita lama, tapi dengan kehadiran harian. Cara ni dulu jadi. Kenapa sekarang tak jadi? Kereta dulu tak ada GPS pun boleh jalan. Sekarang cuba pandu tanpa Waze. Masalah bukan cara lama salah. Masalah kau guna cara lama dalam dunia baru. Zaman ni kejam pada yang degil, tapi sangat adil pada yang cepat belajar. Kalau bisnes kau perlahan hari ni, mungkin bukan sebab produk kau lemah. Mungkin sebab kau masih main game lama dalam padang yang dah berubah.